Assalamualaikum, Tuan Hanif Malik. So ini dia A35 yang baru sampai dekat kita punya showroom, warna hitam. Okey, kereta memang lawa, memang handsome. Dan dia dah datang dengan dua exhaust tip A45S. Okey, lepas tu dia dah datang dengan logo warna hitam A35 AMG, logo warna hitam dan spoiler. Okey, atas ni dia ada sunroof. Dan ni dia punya AMG caliper brake dengan dia punya rim lah. Okey, turbo 4matic pun color warna hitam. Bahagian depan dia dah convert kepada front grille A45. Lepas tu logo ni ada warna hitam, dengan logo sini pun warna hitam. Okey, kereta sangat lawa, warna hitam, memang garang. Lepas tu bahagian dalam dia, okay, yang special untuk kereta ni, dia ada AMG bucket seat. Okey, ini dia punya AMG bucket seat, color warna merah, warna hitam. Okey, bos dia pakai dua bucket seat, ada ambient light. Okey, dan ni dia punya mileage dia. Mileage dia baru 8520 km. Depan dia ada head-up display. Okey, radio kita dah convert kepada frekuensi Malaysia. Ada dashcam dekat bahagian sini. Inilah rupa dia, dan AMG carpet. Ni bahagian depan dia lah. Okey, ni bahagian belakang dia sangat lawa, bersih, kemas. Okey, kalau tengok sini, bahagian depan dia pakai AMG carpet. Atas ni ada sunroof. Okey, kereta sangat lawa. Okey, so kalau tuan berminat nanti boleh datang ke showroom buat appointment. Boleh datang tengok guys. Okey, memang lawa, color hitam.